pada malamnya, pada waktu sahur bersetubuh, kemudian tidur sekejap, bangun tak bangun, nak habis dah subuh, dah mandi dah lagi subuh tu, solat subuh guana pula. Baik, dia kata dia ini malamnya dia jima' berhadap sah. Bila berhadap sah wajib tak mandi? Wa in kuntum junuba fatahharu, jika kamu berhadap sah wajib mandi. Bila wajib mandi? Bukan wajib mandi lepas subuh. Lepas subuh sunat mandi, boleh mandi lagi selepas bangun di waktu subuh. Kita bangun dah 6.45 dalam keadaan hadap sah, betul tak? Dah sah tak puasa kita? Sah. Kerana keluar mani ataupun jima' sebelumnya menyebabkan hadas janabah, tidak merosakkan puasa. Bahkan siang hari tunggu zuhur pukul 11 tidur kejap, mimpi keluar mani, habislah ke pelekat 4 liter keluar, tidak batal puasa. Faham lagi?